Okey, teruskan. Okey, sirah dulu. Macam mana sirah? Sirah senang. Tahu tak kan? Tahu tak? Kita ingatkan Google lagi senang. Quran susah sikit. Google itu hampir nak give up. Dia tanya soalan apa? Fatihah ke apa? Maksud Fatihah. Maksud? Lepas tu dia cakap surah An-Nas maksudnya. Ayah. Surah An-Nas tapi surah An-Nas diturunkan bila? Ayah pun tak tahu. Dia tanya. Muka sedih je. Santai tu dapat nombor 5. Apalah, cuba lagi. Fokus pada soalan berikutnya. So saja apa?